hati-hati kalau jumpa ejen emas yang tawarkan benda ni. Asas simpanan emas ni sebenarnya simple je. Kita bayar duit, mesti dapat emas fizikal dan boleh keluarkan emas fizikal. Kalau ada syarikat emas yang tawarkan 3 benda ni, tuan-puan kena berjaga-jaga. Apa 3 benda tu? Yang pertama, beli emas dapat keuntungan harian, bulanan ataupun tahunan. Emas tak pernah ada dividen bulanan, tahunan macam ASB atau tabung haji. Kalau ada janji-janji macam ni, jauhkanlah diri sebelum duit anda lebur. Yang kedua, beli emas beribu, nak keluarkan sekeping 1 gram pun punyalah susah. Dah berbulan-bulan beli tapi masih tak dapat emas. Kemungkinan besar mereka hanya jual nombor dan bukannya emas fizikal yang sebenar. Yang ketiga, beli emas tapi disuruh pajak untuk untung lebih. Ini memang terpesong tuan-puan. Pajak emas maksudnya kita berhutang dengan cagarkan emas. Hakikatnya, bila buat macam ni yang confirm untung bila pajak ialah ejen tu. Sebab dia dapat komisen dan bukannya kita sebagai penyimpan emas. Kalaulah betul teknik pajak boleh membuatkan orang lain kaya, kedai emas dah lama jadi jutawan dengan cara macam ni. Ingat, simpan emas mesti boleh dikeluarkan secara fizikal bila-bila masa. Nak simpan emas dengan ilmu, boleh rujuk pin video cara daftar akaun Public Gold. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Teruskan follow saya.